Dari sudut rumah, baru-baru ni kita buat family day dekat Janda Baik. So pagi-pagi siap-siap dulu. Tak payah make up, just pakai skincare je. Kau tengoklah barang ni penuh satu bonet. Husband aku punya excited. Pukul 9 pagi kita orang dah gerak. So far jalan raya smooth je. Cuma dekat Karak tu ada sedikit je. Biasalah Karak. Tak Karak lah kalau tak jam. Dalam 1 jam suku kita orang dah sampai dekat Janda Baik. So mula-mula kita orang nak cari kopi ladang. Sebab last time husband aku datang Janda Baik tapi 40 building dan dia tak sempat nak pergi kopi ladang. Husband order hot americano, yang aku pula white coffee kopi ladang. Rasa dia biasa je. Tapi dia punya bihun soup ni serius sedap tau. Lepas tu daging dia pula banyak gila. Husband order kuih tahu kerang dan kerang dia banyak gila. Memang serius puas hati dan portion pun boleh makan 2 orang. Sementara menunggu family members yang lain sampai, kita orang terus ke chalet. Dekat sini kita orang booking mama papa chalet. Dan chalet ni serius cantik dan sungai dia serius best. Laman dia pun besar. Anak buah siap main bola. Bilik dia aku silap booking ke apa. Sebab bilik dia besar gila. Kita untuk 4 orang je. Tapi dalam bilik ni katil untuk 6 orang. Lepas tu kau buka pintu je terus sungai. Memang tempat berhealing-healing lah kat sini. Lepas tu pula mak aku pula buat bekalan ayam masak lemak cili padi. Dan kita orang pula sempat berbarbecue. Kita buat ikan bakar dengan ayam bakar. Lepas tu kita orang sewa basikal. Kita orang berbasikal keliling Janda Baik sampai ke Sugih lah. Kita orang cycling. Cantik tau Sugih ni. Lepas tu dah penat, kita orang balik ke chalet balik. Lepas tu mandi-mandi sungai. Sambil-sambil kita orang barbecue untuk malam nanti. So nanti aku sambung dekat part 2.